Guys, korang perasan tak sekarang ni orang pakai abaya satu set dengan tudung kan? Even dia bercorak dia dah satu set. Kalau dulu abaya kosong, tudung kosong. Tapi sekarang ni dia dah bagi satu set dengan tudung. Dia tak perlu nak pening-pening kepala, nak fikir nak pakai tudung apa, nak matching apa sebab kita dah bagi one set. Saya ada grab dua, warna hijau ni satu and then warna peach ni satu. Dia sangatlah sopan. Material dia flowy, dok panas, sejuk. Tapi kat dalam tu korang kena pakai inner lah. Macam Cik Lily pakai inner. Inner ni pun ada dekat beg kuning Cik Lily. Yang ni kalau korang nak jadikan dia macam santai, macam casual, korang boleh pakai dengan seluar dekat dalam. Cik Lily memang suka pakai seluar dekat dalam. Dekat luar kita pakai macam abaya. Baju ni korang boleh pakai ke mana-mana saja. Tak kisahlah nak pakai pergi jalan ke, nak pergi mall ke, musim perayaan ke mana-mana saja, nak pergi jumpa mertua ke, bakal mertua ke, dating dengan suami ke, anniversary ke, korang boleh grab sebab harga dia murah, lawa sangat. Baju ni tak perlu nak iron lebih. Material dia sangat selesa. Ironless, boleh pakai ke mana-mana saja. Yang penting material dia ni tak meninggalkan bau. Especially korang kena grab sebab material dia sangat lawa dan dia flowy. Sesuai untuk semua. Grab dekat beg kuning Cik Lily sekarang ataupun korang boleh masuk live Cik Lily. Bye!